Hai Abang Kakak, saya host anda Azad Zaki daripada Property Tour. Hari ni kita balik lagi dekat Kemudian Cove. Kita tengok satu projek baru. Dia punya rumah memang cantik. Dia banyak ada type dia, ada 7 type different. Daripada saiz 20 kali 65 sampailah ke 34 kali 70. Memang dahsyat. Di belakang saya dia boleh tengok dia punya kawasan dia. Inilah actual site dia. Guardhouse dia, konsep dia bercirikan ala-ala Jepun. Japanese style. Memang cantik. Ada macam cherry blossom punya area, ada macam sakura lah. Macam itulah. Lepas tu tengok dia punya jalan dia cantik, textured road dia ala-ala kapet merah. Red carpet untuk you all. Okey? Tak sabar nak tengok rumah dia kan? Jom, saya tengok. Abang Kakak, so ni dia rumah yang kita akan tour hari ni. Dia di bandar baru, Bandar Kemudian Cove. Okay, dia 2 tingkat, harga dari RM930,000, 4 bilik, 4 tandas, 22 kali 70, 2,200 kaki persegi. Besar tak? Jom, saya tengok. Untuk harga yang menarik tu, rumah dia bercirikan konsep Jepun. Jadi developer dah buat lah design macam ni, tapi bila Abang Kakak beli, tak ada semua ni lah. Ni ID je. So, parking boleh muat dalam 2 ke 4 kereta, tak ada masalah sebab 22 kaki kan. Lebar dia. Okay, lepas tu dia full build up. Jadi panjang rumah terus ke belakang terus. Kita ada tanah belakang dah. Okay. Jadi sebelum tu, tak sabar nak tengok dalam show ini kan. Like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kami semasa mungkin. Terima kasih. Jom. So ni dia. Show ni kita dekat New Spring Type C ni. Okay. So masuk je memang sangat menarik sebab kita tengok first kita nampak adalah dinding ni. Di sini Abang Kakak boleh design macam-macam nak buat. Letak macam ni boleh, macam yang ID buat developer ni, kayu-kayu ke, ukir-ukiran, ataupun boleh letak portrait gambar keluarga dan tempat sembahyang untuk bagi yang peminat untuk letak tempat sembahyang kat depan pintu. Okay. Lepas tu dekat sini kita ada area lagi. So biasa Zack dapat kasut kat luar kan? Tak. Kadang-kadang kat depan luar boleh, kat dalam boleh, tapi untuk rumah ni memang sangat sesuai kat dalam sebab dia ada 2 kaki buffer area. So cantik lah, boleh buat kemas. Dari kat luar nampak cantik je front facade dia. Okay. Ni baru ruang masuk utama. Okay, jom kita tengok living room ni pula. So tengok ruang living room besar. So living room dalam lebar dalam 18 kaki, tinggi ceiling daripada lantai 11 kaki. Boleh tengok memang sangat-sangat memuaskan. Di tepi ni Abang Kakak dia untuk corner unit lah sebab tu dia ada cahaya masuk, ada sign door kat tepi. Tapi kalau intermediate dia gerak kat sini. Okay. TV boleh muat 70 inci, 50 inci, 80 inci, tak ada masalah. Standard macam biasa. Di belakang saya boleh tengok seperti open concept kan. Jadi di belakang saya ni tempat dining room dia. So tempat makan. So kat sini boleh buat meja panjang macam ni, meja bulat boleh, meja kotak boleh, meja 3 segi boleh. Macam-macam design boleh buat. Sebab dia open concept sangat besar. Ni bukan kawasan dapur. Ini kawasan makan saja. Ya Kak. Jadi dapur lagi besar. Di belakang saya ni ialah kawasan dapur dia. So dekat sini sangat menarik sebab developer dah buat design special dah. Dia punya tempat khas pocket dapur ni. Jadi Abang Kakak cuma tambah pintu kaca ke pintu kayu, tutup, terus kemas. Bau pun tak keluar. Pakai cocoa semua kan. Okay. So dapur dia kalau kita developer dah buat ni, dah ada island dah. Dia tunjuk konsep macam mana kalau dah ada island dalam rumah lah. Masih besar lagi ruang saya berjalan. Saya tak rasa macam sempit ke apa, tak ada. Memang sangat-sangat luas. Okey, jadi kalau kakak tak nak dapur satu side, nak 2 side pun boleh. Tak payah buat island, buatlah dapur sebelah sana. So kiri kanan ada kabinet. Jadi macam bentuk U-shape ke, bentuk parallel ke, cantik, memang kemas. Abang ni sebab corner unit dia tepi dah ada cahaya masuk lah. Kalau intermediate sekali lagi dinding.
Tak ada. Jiran marah nanti kalau ibu-ibu boleh tengok dalam kan. Okay. So dia lepas tu di belakang saya ni kan dia full build up. Saya mention kat luar tadi kan. Jadi apa tu Zack? Full build up. Tak payah risau lah nak buat elevation 90,000 ke 100,000 ke, jimat. Kat sini tanah belakang dah ada dah. Okay. Tengok. Daripada situ sampai sini semua tanah abang akak. Jadi kat sini bolehlah tutup. Atas ni dah ada sikit ruang dah. Tutup sikit. Sini abang tambah sikit lagi je. Boleh buat tempat cuci baju ke, tempat dapur basah kat luar ke, nak masak wok hairstyle boleh kat sini. Okay. Tak habis lagi. Kat bawah banyak Zack. Memang banyak kat sini. Okay. Biasa rumah teras ni bawah dia dapur, dia tandas kat dapur lah. Tapi kat sini tak. Tandas dia share dengan bilik bawah. So kita adalah full tiles. Okay. Full wall tiles semua ada. Brand Sorrento memang cantik. Ventilation pun dah ada, kemas. Okay. Daripada sini untuk orang-orang yang ada keluarga mak bapak yang berumur, sangat sesuai di bawah ni sebab dah ada akses kepada tandas tadi. Lepas tu kita pula ada juga akses kepada mini patio di luar. Jadi bolehlah abang kakak punya ibu bapa boleh pagi bangun bersenam sikit, tai chi ke, yoga ke, boleh bau nyaman udara daripada Gamuda Cove ni. Sebab memang segar kat sini dekat dengan Pahina Wetlands kan. Okay. Lepas tu tengok katil dia. So katil kat sini dia boleh dapat single bed, tapi tak ada masalah nak letak queen size pun muat. Kabinet boleh letak kat sini. So memang cantik. Tempat aircon pun dah ada dah. So ibu bapa memang terasa sangat selesa lah dekat tingkat bawah ni. Abang akak tak payah risau dah. Dan bagi terbaik pada ibu bapa. Okay. Tak habis lagi kat bawah. Kita ada store. Store dia bukanlah yang setengah tu. Saya tak payahlah nak kena tu. Store dia tinggi, pintu dia besar. So abang akak boleh tengoklah store dia. Memang cantik. Besar, bawah tangga kemas. Best tak? Jom kita tengok tingkat atas pula. Ok, jadi sebelum kita sampai ke tingkat 1, boleh tengok tangga ni lebar dalam 4 kaki. Developer dah buat dah railing dia kayu, besi bawah railing sebab dia ala-ala Jepun kan. Zen feeling. Ok, naik ke atas saja kita boleh tengok ceiling tinggi. Jadi memang sangat selesa nak bernafas semua, cantik, ceiling tinggi. Abang akak apa specialnya ceiling tinggi ni? Rumah ceiling tinggi ni angin panas kat atas. Jadi kat bawah ni sejuk je, kat sini nyaman je berada. Di belakang saya ni untuk corner unit dan end-lock unit dia ada balcony lah macam ni. Jadi yang ni sangat-sangat limited. Kalau abang akak minat boleh contact kami untuk dapatkan unit corner dengan end-lock ni sebab dia dah sangat limited unit. Okay. So kita tengok kalau ruang atas tinggi macam ni biasanya banyak benda boleh buat. Nak tambah mezzanine floor boleh, nak buat duplex boleh. Terpulang kepada idea masing-masing macam mana design kat sini kawasan ni. Sebab sini family area ni boleh letak TV, tapi macam-macam lagi boleh buat kat sini. Tiny house punya konsep pun boleh buat kat sini kan. Lepas tu dia ada ventilation area kat atas, so cahaya masuk memang terang kat area living room ni without opening the lights pun. Okay, jom tengok bilik kedua dia. So masuk je tengok. So katil boleh muat queen size, tak ada masalah. Tengok kalau bilik tu bilik anak perempuan memang sangat sesuai sebab developer dah letak pun kabinet kat depan ni. Dan sini ada area. Jadi ni tempat anak tidur, kat sini tempat anak belajar. Kenapa kat Z letak tempat anak belajar kat sini? Sebab cahaya kat belakang, view cantik. So memang anak terasa sangat best kan bila belajar tengok view kat belakang. Rasa selesa, nyaman. Kat sini boleh letak kabinet lagi nak letak ke, nak letak TV boleh. Lepas tu bilik dekat New Spring ni Type C, dia best dia ada tandas. Ensuite bathroom. Banyak rumah tak dapat ensuite bathroom. Yang ni tak payah share. Sorang-sorang punya. Dia tak ada gaduh-gaduh lah. Ventilation ada, full wall tiles. Okay. Dia punya makuk tandas, sinki pun brand Sorrento sama macam bawah tadi. Memang cantik. Jom tengok bilik ketiga pula. Ini sesuai lah untuk anak lelaki. Kalau abang akak ada anak lelaki, sesuai sebab dia kecil sikit. Jadi tak perlulah meja study room. Okay. Tempat kabinet ada kat sini. Developer buat macam ni. Dia buat macam tempat hamster punya kursi semua ni. Saya letak kabinet baju je sini je. Okay. So sekali lagi tadi saya cakap ensuite bathroom tak payah rebut. Anak-anak tak payah gaduh. Jadi hati selesa untuk anak-anak. Anak-anak pun selesa dan bahagia dekat rumah New Spring Type C ni. So memang best lah. So sama je. Dia memang copy and paste tandas tadi. Semua sama. Tapi ensuite bathroom. So rumah dekat New Spring ni memang ada ensuite bathroom. Sangat cantik.
Jom tengok masuk bedroom pula. Awak kak 22 kaki lebar masuk bedroom. Memang sangat luas. Sangat luas. Jadi kita tengok, kita masuk, kita review dulu, tengok katil king queen size super king pun tak ada masalah. Okay. Dan di sebelah sini kita boleh tengok ada area special. Developer dah design hari ni macam tempat private lounge sebelum tidur. Tapi abang akak boleh buat macam-macam lagi. Nak buat mini gym kat sini ke, nak letak kabinet macam ni, letak tayangan collection anda-anda, boleh, tak ada masalah. Boleh buat sini. Tapi biasa kalau saya nak letak tempat saya relax sebelum tidur dulu lah. Nak membaca ke, saya suka membaca, so saya duduk sini lepak, saya baca lah sebelum tidur. Sebab tempat tidur tu lebih selesa kalau saya nak tidur je. Jadi di belakang saya tadi kita tengok ada tingkap besar. Tingkap yang tinggi, sangat besar. So boleh nampak lah bandar Gamuda Cove daripada luar tingkap. Memang sangat cantik. Okay. Di sini, kalau untuk abang dengan kakak, kabinet kat mana side? Saya rasa kalau abang boleh letaklah kabinet baju sini. So ni tempat kabinet baju abang, sebab kabinet kakak ada walk-in wardrobe. Di sini. Space memang cantik design dah. Jadi kakak boleh letak bag, nak letak baju raya boleh, baju dresses semua boleh. Macam-macam design boleh buat. Nak letak pintu kayu, nak ala-ala zen Jepun style, tutup je bambu, pasang je bamboo shoe tree, bamboo shoe door punya, bamboo shoe door. Yang okey lah, cantik shoot. ID semua boleh buat. Okey. Jadi maksud untuk spare room ni tandas lebih luas lah daripada bilik tadi punya. Ada full water, semua sama saja. Shower tepat. Okey, kat sini kita ada tempat shampoo, tempat sabun mandi, semua boleh letak. Sama je macam dekat bilik tadi. Bilik anak pun ada juga. See, ventilation ada. Memang ngam. Lepas tu kat sini, dia sebab abang akak yang tukang bayar rumah kan, sinki dia cantik lagi lah. Lagi cantik sinki. Brand sama, Sorrento. Okey. Jadi macam mana? Best kan? Rumah dekat New Spring Taxi ni harga daripada RM910,000 memang sangat menarik. Untuk 4 bilik, 4 tandas. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau berminat untuk view, kontak kita dekat bawah. Free je tentang view. Terima kasih kerana menonton kami daripada Property Tour. Saya Husanda Zaki. Kita jumpa lagi di Sultan akan datang. Terima kasih. Bye.